Selamat pagi guys, selamat pagi. Tok panunjuk kita tok pada kita keadaan buat menua kami dito. Rumah panjai kami dito. Air po banjir. Buat menua kami dito. Menua banjir dia tok. Udah hujan sehari semalam hari kemarin. Jadi menua kami buat rumah panjai dito. Menua kena banjir. Ya. Okay, kita menda kami gaya air dito. Tok magaya ba jembatan menuju ke sungai tok. Jembatan menuju ke sungai. Air tu banjir dito. Tok kosannya hanya perahu aku gunung. Nak tanya dia. Di perahu tu sige parking sama tok. Oh ya. Tok magaya tok bisa sawit kami someh tok ba depan rumah tok. Bataneh depan rumah tok. Tok tungakin jalan ke rumah panjai tok. Tapi saja banjir ke tok. Jalan bisa ampuh. Boleh ke tengah, lagi boleh tengah lama ya tok. Jalan ya. Mai tok dia boleh tengah. Mantek udah ampuh. Ampuh jembatan tok ampuh. Baru anak udah tengah lalu jalan raya. Jalan pulai nuang gitu. Lah keadaan itu. Ya. Kalau banjir subak lagi keliak banjir. Ketok gigak kami itu. Nungintay numukat semua itu. Meyah pukat tan sebelah tu. Nungiga ikan. Nah. Tok saya ai. Saya. Mak banjir mak nuang kami tu. Bawa kong. Bayak gek gak. Kami tu nak ampuh rumah. Cuma ampuh baru rumah, ampuh jalan. Tapi setakat tu baru rumah kami empat ampuh lah. Agak bakal biasa agak normal. Cuma semak sungai tu aja. Udah kena air. Air tu dah selesai. Ini air sungai. Air mukah. Air sungai mukah ni. Ini air sungai kan. Sungai mukah ni. Boleh kenal lah. Awak air selesai. Air tu pun bisa datang lagi tama-tama. Tapi air tu nanti laju tu. Nanti laju ni ke nak teh laju nak ketau ya. Teman kosan kami tu kayak kosan bukit. Kosan Tanah Payak. Kemayo ke kosan kami di tu. Kosan Tanah Payak. Jadi ya nak nanti mudah mengampuh sampai ba kosan nike age rumah panjai lah laban mayuh no ya muai air deh laban yang kai kosan bukit ya kosan tanah rata aja sai kosan mukah tu kosan mayuh tanah rata aja tak ya banjir tok sarai layang lama subak sarai layang subak nak boleh kena agak ke aban kalau baru tau sawit tau boleh nu tak pukat sawit tau walaupun sawit tau te subak gigak tau tu ambil matan tenung tak pukat kian ka tu ikan mayuah ikan nyarok mayuah mana tau air saya tau Ni pam. Boleh lah nung ikan nyarok me tau. Pe kai di tau nung tan ya.
Din tan. Boleh ada keteh din. Kuang dia teh, kuang dia. Lanjut. Oke guys, banyaknya keadaan banjir benua kami gitu. Tapi lagi bersyukur lah. Bahasa kata banjir nak kalak datang ni ke rumah. Benua kami gitu. Sehingga rumah orang kena tiket banjir datang baru air semua. Alaban kad endol sidanya pun. Tanah baru. Oke, elak kita ketemu baru. Selamat pagi guys. Selamat pagi. Saya tahu mungkin banyak lah orang kena banjir tu, susah tu. Harap semua orang boleh jaga diri, stay safe. Diri pu diri sebilik. Okay, ane untuk barat main air banjir. Air banjir dia tu nak pakai air keliak ya. Keliak kaget besar. Tanya dia tahu mayuh kami air banjir. Okay, terima kasih. Jangan lupa komen, like dan subscribe my YouTube channel Joseph Bakar.